Tapi dulu khidmat lagu tu lah. Khidmat dengan Nabi lagu tu. Terutama dalam bab agama ni, dia penting benar tu hubungan dengan guru. Tidak seperti benda lain. Seperti benda lain tak apa, tak kisah. Sebab tu hadis ni tak boleh. Kalau kita nak terima dengan padas tak ke mana pun, dengan orang kafir tak boleh. Syarat dia kena Islam. Islam bukan sekadar Islam saja, adil. Molek lah sifat-sifat dia. Sebab apa? Ni agama. Kalau nak belajar sains, nak belajar matematik, nak belajar apa, tak apa tu. Dengan orang kafir pun tak apa tu. Tapi kalau ni tak boleh. Syarat dia. Tersedua ayat lah orang talis. Padas tahu mana pun. Ada berapa PhD pun, profesor, tak boleh. Kalau hadis tak boleh. Ada dia seorang terpunuh lah. Tak boleh masuk. Mesti Islam. Sebab apa? Ni agama. Agama. Kita nak ambil agama lagu mana daripada orang yang tidak yakin dengan agama tu. Orang yang tidak yakin, dia sendiri pun tak, kalau dia yakin, dia faham, dia masuk Islam dah lah. Dia masuk Islam dah lah. Ni dia tak masuk Islam, dia padah saja raya. Mana dia tak puas hati lagi tu, ada benda lagi tak selesai. Begitulah. Abu Darda kata, mari wak gapo sininya, kira-kira kalau kita kata bahasa kita, kan ada dah ni sahibun na'lain wa tuhur wal wisadah ni di kalangan kamu. Ibnu Mas'ud ada dah. Maknanya mengaji ni pun dia kena tengok juga. Kalau sudah ada dah tempat kita, tak ada pasal nak pergi tempat lain. Kalau zaman dulu sungguh, zaman dulu saya nak menghafal Quran dulu tak ada tempat nak menghafal Quran. Ada. Ayah terpaksa kena hantar luar negeri sebagai laut. Tak ada. Susahnya nak ayah. Tapi alhamdulillah kepada mana perkembangan agama Islam ni memberasakan di negara kita ni komolek lon ni nak menghafal Quran tak payah. Mana-mana boleh. Banyak dah. Apa pasalnya kita nak menghafal Quran nak pergi hantar luar negeri lagi? Tak ada pasal tu. Tapi ada juga orang kan. Ini pengalaman saya sendiri. Dia kata berkat sana luar negeri, tengok rupa tu pun, kata dia dengan janggut putihnya, panjang janggut. Dia kata lagu tu sebab dia pergi tanya pendapat saya macam nak atas anak. Saya kata tak payahlah pada sini, sebab sini pun ada dah lah ni. Tak sih dia hantar anak dia pergi keluar negeri. Susu hantar. Saya kenal lah. Lepas pada tu tahu-tahu pergi. Tak apalah, dia tak dengar buah kita lah. Tapi akhirnya tak jadi, balik saja. Kita rakyat dah dulu. Dia kata berkak. Nak lawan canggut, tak pada lawan pokok kita dengan pokok tu. Alih belakang pokok dia kalau tu. Memang dia jenis lembab canggut. Orang-orang dia tak pada lawan, kita kalah semua. Kalau nak main canggut, dia bukan duduk situ. Dia bukan duduk situ. Bahkan dari segi bacaannya baik bacaan orang kita lagi. Tu nak ayat sebenar. Orang dia kadang-kadang ikhfa tu baca izhar. Tak punah. Saya sendiri mengaji dulu punah. Ayah betul, balik rumah mak betul. Bukan gitu. Dia tahu apa. Nak ngaji tajwid suku pula, kira suku pula. Ikhfa dia baca izhar. Tak punah. Tu guru saya sendiri hajar lagu tu. Tahulah pengalaman. Tu pengalaman. Makna tidak semesti luar negerinya semuanya bagus. Dah. Kita sudah ada. Apa pasal gula depan rumah kita, kedai rumah kita ada, kita nak pergi beli Singapura? Tak ada pasal tu. Benda ada di depan rumah kita. Tak ada pasal. Kalau nak pergi ni, pergi biar hak tentu tak ada, baru jalan. Baru jalan. Ni tidak. Kadang-kadang dia terpengaruh dengan suasana, dia berasa hebat pergi luar negeri. Tidak. Hak hebat tu hebat lah. Hak tidak hebat sekarang mana? Hak tak jadi. Tengok ketek hak tu. Tengok ketek hak tu sekarang mana? Habis masa berapa lama? Dia tak kena cara. Gapo-gapo ni kalau tak kena cara, duk nampak tempat orang saja hebat, rugi diri sendiri. Kena tengok juga benda tu. Kena tengok juga.
Itulah kita boleh dapat pengajaran daripada Abu Darda ni. Dah ada dah. Kadang-kadang kita ni, kita tidak berasa berga kalau dekat. Lagu itulah keadaan kita ni. Duk bomo pun kalau dekat tak laku. Tak sahur, orang tak kenal dia. Orang jauh kenal. Mak apa? Oh gitu. Tak tahu tengok. Pandang kalau gitu. Tak tahu. Orang jauh tahu. Lagu tu. Pelita orang kata kan, orang zaman dulu kata. Pelita. Hak sekeliling dia tu gelap. Hak jauh je. Bulan lagu tu juga sekeliling dia tu gelap. Orang panggil halah. Halah bahasa Arab gelap. Hak jauh je. Lagu tu. Jangan kita terpedaya dengan hak tu. Biar kita boleh menilai semua. Hak pandai kita kata pandai. Biar duduk depan rumah kita. Hak tak pandai tak selalu oyak, tak hebat walaupun jauh pun. Kita ni kadang-kadang terpedaya dengan benda-benda luaran, bukan hakikat sebenarnya. Dari segi pengajian, dari segi apa banyak perkara lah. Dari segi rupa, kita terpengaruh dengan hak zahir, tidak hakikat. Tertipu kita banyak. Itulah Abu Darda kata, tidakkah sudah ada di kalangan kamu ni gini-gini. Itu maksudnya. Lepas tu Imam Bukhari mari hadis Anas pula. Anas tadi. Cuma dalam tajuk dia tu je dia mari Ibnu Mas'ud. Tuhur dalam tajuk tadi maksud dianya untuk buat bersuci diguna dari segi bahasa, bukan bersuci dengan makna ambil air sembahyang untuk mandi junub dah. Sucilah daripada najis kau termasuk berlaku. Air dia bawa tu bukan khusus untuk buat ambil air sembahyang dah, untuk apa-apa keperluan Nabi lah. Itu Imam Bukhari nak. Dalam hadis ni dia sebut tuhur. Tuhur itu bersuci dari segi bahasa, maknanya luas. Bukan untuk mandi junub, bukan untuk berwuduk saja, tidak. Lepas tu dia amari hadis Anas tu pula. Dalam hadis ni dia sebut, saya pun turut dia dengan seorang budak di kalangan kami. Seorang budak di kalangan kami. Situ ada sebut hadis tadi. Lepas tu buat apa ya? Hak tadi lagu tu, hak ni lagu ni. Tak serupa ni. Tadi hak mari dah, hak ni hak mari pula. Imam Bukhari, Imam Bukhari cara dia tidak serupa dengan orang lain. Cara dia, maksud Imam Bukhari tulis kitab dia ni, dia nak ajar cara beristinbat, menyimpulkan maksud ataupun menarik maksud daripada sesuatu hadis. Satu hadis kadang-kadang pengajaran dalam dia tu beratus ada. Lagu mana kita nak faham daripada satu hadis tu macam-macam perkara. Kita kena belajar. Itu tujuan Imam Bukhari. Dia tulis kitab dia. Sebab tu dia mari kadang-kadang hadis tu lah beberapa kali dia mari. Nak ayat hadis tu juga kamu boleh ambil. Hak tajuk dia ni. Daripada hadis tu juga kamu boleh ambil. Daripada hadis tu juga kamu boleh ambil dengan maksud ni. Nak ayatnya sesuatu hadis tu banyak maksud dia. Tidak perlu kita awak mari hadis banyak. Tapi kalau orang lain tidak gitu, bila dia sudah mari dah, dia tak mari dah lah. Imam Bukhari tidak gitu. Dan Imam Bukhari tidak maksud nak suruh banyak hadis sahih tu. Macam Muslim lagu tu, dia mari ada banyak hadis, sanad lain, sahih belaka, lagu lain. Imam Bukhari tak. Sebab itu dia kitab-kitab hadis ni dia kena belajar sebenarnya. Kalau kita baca terjemahan saja, tak siapa maksud. Macam saat ni, apa maksud Imam Bukhari? Apa Imam Bukhari mengulang-ulang ke hadis? Bahkan sekali kita tengok daripada orang yang sama, lafaznya berbeza, nampak kurang. Kita hak cetek ni kita nampak kurang. Tapi kalau kita tengok banyak kali, situ kelebihan dia. Sebab maksud dianya nak ajar cara kita beristinbat, cara kita memahami hadis. Bukan hadis sahih itu saja, banyak hadis dah. Cara kita nak faham hadis. Misalnya tadi hak tadi tak ada sebut wa ghulamun ma'na, bukan ghulamun minna. Daripada situ kita tidak faham budak tu budak mana, tak boleh faham. Untuk kita nak faham budak ni budak mana, kita tengok dari riwayat Anas Hafsah lagi. Budak tu dari kalangan kami, mana puak-puak Ansar. Tengok boleh faham dekat tu. Budak tu dari kalangan kami. Kita boleh faham dengan kita gabungkan semua. Lepas tu apa yang beza? Beza ni kerana perawi. Dia tidak serupa Quran, hadis ni. Kalau Quran dia kena dengan lafaz tu, tak boleh lafaz lain.